dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam ABC Podcast. Pada kali ini kita menjemput satu panel yang akan menceritakan tentang tajuk beban tugas di pejabat. Apa khabar Puan Suhailan? Alhamdulillah, sihat. Boleh Puan menceritakan sedikit tentang latar belakang diri Puan kepada audiens kita? Latar belakang ya. Okey, untuk yang tidak mengenali diri saya, nama penuh saya Suhailan binti Muhammad Sharif. Saya berumur 45 tahun. Sudah bekerja dalam perkhidmatan awam ini hampir 17 tahun. Saya masuk 2008. 2008. Jadi telah berumah tangga, mempunyai anak seramai 7 orang, sekarang tinggal di Putrajaya. Alhamdulillah bertugas di Jabatan Perkhidmatan Awam. Terima kasih Puan atas pengenalan latar belakang diri Puan seperti tadi. Jadi terus kepada tajuk kita, beban tugas di pejabat ni. Adakah dia satu persepsi ataupun realiti untuk satu beban tugas di pejabat ni, pandangan Puan di sini? Baik, pada pandangan peribadi saya mengenai beban tugas di pejabat, ia adalah gabungan antara persepsi dan realiti. Tidak dinafikan, realiti hari ini seorang penjawat awam, tak kiralah jawatannya sama ada pelaksana ataupun PNP, masing-masing dibebani dengan tugas. Baik, realitinya bukan setakat JD yang ditugaskan dalam Hermes yang kita masukkan tu mungkin ada 10, 12 JD. Tapi selain dari itu, kita juga terpaksa ataupun sebab itu adalah amanah yang kita perlu buat dengan WhatsApp group berkaitan dengan kerja, kemudian dengan lain-lain kerja yang bukan dalam kita punya job asal tadilah. Sepatutnya kita hanya uruskan dokumentasi, tapi dalam masa yang sama tiba-tiba kita kena jadi MC contohnya. Dalam masa yang sama kerja teknikal juga kita kena kuasai. Dalam masa yang sama kena tahu juga sistem. Begitu. Jadi gabungan realiti dan juga persepsi. Ya, pada saya lah. Baik, itu adalah gabungan sebenarnya persepsi dan juga realiti ya. Bagaimana kalau kita berfikir pada faktor-faktor lain, contohnya faktor kurang staf pentadbiran ataupun sistem, atau kalau kita tengok dari segi budaya kerja itu sendiri, adakah dia mainkan peranan dalam faktor-faktor berikut? Baik, antara faktor-faktor ya kepada beban tugas yang meningkat di pejabat ini, kerana yang keadaan realiti tadi yang kita sedar, apabila beban memang kerja bertambah tetapi faktor ahli staf tidak bertambah. Kerja bertambah, staf tidak bertambah. Maknanya di situ orang yang sama juga akan dibebani kerja-kerja baru. Itu adalah salah satu faktor realiti yang kita hadapilah di mana-mana organisasi yang tidak membuat penstrukturan semula bagi beban tugas yang kita hadapi ini. Yang kedua, faktor tentang manusia itu sendiri, individu itu sendiri. Apabila dia jenis orang yang yes person, yang utamakan kesempurnaan. Jadi apabila dia diarahkan dengan kerja baru, dia tidak boleh mengatakan tidak. Dia sendiri tak boleh kata, minta maaf saya tak boleh buat sebab kerja sedia ada, sekarang saya tengah buat ini. Dia tak pandai mengatakan begitu. Jadi dia boleh sehingga dia terpaksa bawa balik kerja itu ke rumah. Jadi bila lama-lama dia, aku ni tak sempat nak tengok anak, tak sempat nak tengok isteri, balik rumah pun buka laptop, teruskan kerja di pejabat. Itulah salah satunya individu punya faktor lah. Baik, itu merupakan faktor-faktor tadilah. So saya nak tanya juga kepada panel kita ni, bagaimananya kesan kepada emosi, motivasi kerja dia ataupun kualiti kerja kepada staf tersebut yang telah dibebani oleh tugas-tugas kerja tersebut. Kesannya apabila seseorang pekerja itu dibebani dengan beban tugas, yang pertama sekali memang mempengaruhi emosi lah. Apabila dia telah dibebani dengan beban tugas, dia akan mudah hilang fokus, mudah marah dan berlaku kesilapan dalam kerjanya kan. Jadi
Apabila emosi terganggu, dia akan mengakibatkan kepada motivasi pekerja itu menurun. Mulalah dia buat kerja sekadar nak siap, bukan lagi bersungguh-sungguh seperti sebelum ini. Kita kena buat kerja tu bersungguh-sungguh dengan makna kerana ia akan menimbulkan keseronokan dalam bekerja. Ya. Tapi kalau dah semua kerja tu nak cepat dengan ini tak siap lagi, ada banyak lagi dah menunggu dalam senarai kan, dia memang menyebabkan orang tu akan rasa stres. Dan ini sebenarnya sangat membimbangkan dari segi kualiti pekerja itu sendirilah. Maksudnya dokumen ataupun output hasil last kerja dia tidak akan sebaik apabila dia buat bekerja bersungguh-sungguh. Jadi mempengaruhilah, bukan sekadar isu peribadi apabila melibatkan beban tugas, emosi sudah tidak sejahtera, tetapi mengakibatkan kepada keberkesanan organisasi tadi. Baik. Kecekapannya makin menurun apabila pekerja sendiri telah menghadapi tanda-tanda awal burnout. Ya, kalau kita tengok tadi memang besar kesan emosi dia kan kepada staf-staf yang dibebani tugas. Jadi apakah contoh-contoh, kalau boleh saya tahu, boleh audien tahu contoh-contoh staf yang dibebani tugas tu bagaimana dia punya karakter dan sebagainya. Boleh Puan terangkan sedikit tak dengan lebih lanjut? Baik, terima kasih untuk soalannya. Contoh beban kerja yang kesan kepada pekerja ni ya. Apabila dia kerjanya terlalu banyak dan juga sehingga tiada sempadan dalam waktu rehat dia. Contohnya sepatut habis bekerja pukul 5 petang tapi dia sehingga pukul 7 dia masih lagi di pejabat. Pun bawa balik pula ke rumah pukul 9 dah buka laptop semula. Ini terjadi sewaktu saya masih bekerja di tempat lama. Saya dengar sendiri pegawai-pegawai saya kata, malam tadi saya jawab soalan parlimen tu pukul 11 malam. Bayangkan ya, 11 malam buka laptop untuk menjawab soalan-soalan. Untuk bekerja kerana itulah beban tugas yang dia seorang yang mampu boleh buat. Contohnya kan, kenapa tak bagi orang lain? Saya kata, sebab itu memang saya yang boleh jawab, orang lain tak boleh jawab. Itu antara beban tugas lah. Baik, kesannya datang esok pagi dia letih. Nampak di mukanya dia letih. Dan kita pasti apabila terpancar di fizikal itu sebenarnya dari emosi yang letih. Na'udzubillah, baru-baru ni kita juga tengok macam-macam isu di media sosial yang viral, seperti contoh ibu yang terlupa anak di dalam kereta sehingga anaknya meninggal dunia. Kan? Itu adalah salah satu contoh beban tugas yang menyebabkan kita hilang fokus. Kita hanya ingat kerja, nak masuk kerja, nak siapkan kerja. Kita sehingga lupa ada rutin yang berubah dalam kehidupan kita. Saya yakin dan pasti aksiden begitu kadang-kadang kerana rutin berubah. Biasanya anak tu terus dihantar ke pengasuh, tapi hari tu mungkin dia demam ke macam mana ke, dia perlu dengan kita. Contoh ya. Dan itu sangat menyedihkanlah apabila mengakibatkan kehilangan nyawa. Bukan lagi sekadar kesannya biasa-biasa kepada diri kita, tetapi sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa. Dan saya yakin keluarga itu akan trauma lah apabila dia merasakan bersalah menyebabkan hilang anak. Dan juga ada juga kes-kes, kalau kita perhatikan aksiden berlaku bila kita tanya, itu adalah mangsanya adalah seorang doktor yang pulang dari hospital setelah bekerja selama 24 jam. Jadi dia tertidur kerana letih sewaktu memandu dan akhirnya menyebabkan kehilangan nyawa. Itulah antara isu-isu yang kita nampak, bukan sekadar kemerosotan kesan daripada itu hanya kepada diri sendiri, hanya kepada kualiti kerja, tetapi juga boleh mengakibatkan kehilangan nyawa diri dan juga keluarga. Jadi kita apa yang patut kita buat lah kan. Sebelum moderator tanya, saya jawablah dulu kan. Apa yang patut penyelesaiannya, pertama kita kena kenal pasti. Macam saya kan semalam saya baru buat sesi bimbingan tu, kita kena acknowledge keadaan kita. Kena kenal pasti emosi. Aku letih ke ni? Aku penat, marah. Kena kenal pasti. Sebab bila kita kenal pasti emosi kita, kita boleh
jinakkan dia, kita lebih berkuasa dari dia. Kalau kita tak sedar keadaan itu, itu yang menyebabkan kita akan terus hanyut. Kita jalani sahaja. Jadi apa yang perlu sekali kita kena sedarlah. Oh, aku sekarang exhausted, aku sekarang perlukan sesuatu, mungkin perlu orang bercakap kepada ketua jabatan yang boleh membantu. Kalau saya bercakap dengan jiran yang bukan satu pejabat, adakah dia membantu saya punya solusi beban tugas di pejabat kan? Jadi cari orang yang boleh membantu dalam kita punya penugasan tadi. Mungkin bila beban ketua jabatan, oh awak terbeban, okey kalau macam tu kerja awak yang ni saya bagi ke orang lain. Contoh, kita pun tak tahulah apa ni kan. Tapi sekurang-kurangnya bila kita meluahkan, dia akan terlepas dari dalam hati kita akan lebih rasa tenang. Tapi yang pertama kena sedar dululah. Kena sedar, apa-apa pun kena sedar dulu. Kalau tak sedar macam mana kita nak buat tindakan seterusnya. Baik, hadirin sekalian, so kita dah di penghujung. Jadi saya kalau boleh nak tahulah sedikit rumusan bagi perbincangan kita pada hari ini berkenaan tajuk beban tugas di tempat kerja. Jadi kalau Puan boleh rumuskan apa yang kita cuba sampaikan kepada audiens pada hari ini, silakan Puan. Baik, sebagai rumusannya, beban tugas di pejabat bukan sekadar soal banyak kerja, tetapi bagaimana kerja itu diuruskan. Kita sendiri kena tahu menetapkan sempadan, mengutamakan kerja yang mana lebih utama, dan dalam masa yang sama jangan menjejaskan emosi diri sendiri. Jadi penting untuk organisasi mewujudkan persekitaran yang manusiawi. Okey, budaya kerja ini juga sangat membantu. Okey, contohnya ada di kalangan pekerja, dia suka perli bila orang balik awal. Dia kata, kenapa balik awal kan ini kan. Sedangkan itu adalah budaya yang tidak sihat. Kerja siap, balik. Di rumah kita ada tanggungjawab lain. Ada anak yang menunggu, tak ada anak pun. Ada suami yang menunggu, tak ada suami pun. Ada juga Quran yang menunggu. Kita hidup bukan untuk kerja semata-mata, tetapi kita kena kerja bersungguh-sungguh supaya kerja kita itu menjadi satu ibadah. Macam saya takut terlupa, saya nak sampaikan juga, nak selitkan juga. Ingat, setiap hari kita bangun, kita berniat untuk pergi kerja kerana apa. Bukan, maksudnya memanglah kita bekerja kerana Allah, tapi niatkan sekali, aku nak kerja ni, nak belajar ilmu baru, nak sebarkan benda yang bermanfaat. Pasang niat banyak-banyak supaya banyak ibadah kita dalam melakukan kerja seharian yang secara tidak langsung tu. Makan pun boleh jadi ibadah, tapi dengan niat yang betul. Jadi macam itulah. Yang penting tadi, apabila kita ni bekerja, kerjalah bersungguh-sungguh dengan sebagai seorang pekerja yang bersungguh-sungguh tadi, utamakan kesihatan emosi, sejahterakan keluarga dan tahu di mana sempadannya. InsyaAllah kita akan duniawi kita dapat, akhirat pun kita dapat. So itu saja dari saya. Terima kasih atas jemputannya. Majlis Akrab Kebangsaan best. Oh begitu rumusan yang daripada panel kita. Jadi ucapan terima kasihlah kepada Puan Suela kerana sudah hadir kepada kita punya podcast, ABC Podcast di bawah Majlis Akrab Kebangsaan. Jadi terima kasih kepada yang menonton di luar sana, dan boleh follow kita podcast ABC Podcast kita di bawah Majlis Akrab Kebangsaan pada siri yang akan datang. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hati kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita, akrab pendengar setia, amanah jadi pegangan, rasional dan integriti, suasana harmoni, dari hati untuk hati, sokongan moral, emosi terjaga, hati ceria, akrab pendengar setia anda. Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita, akrab pendengar setia, amanah jadi pegangan, rasional dan integriti, suasana harmoni, dari hati untuk hati, sokongan moral, emosi terjaga, hati ceria, akrab pendengar setia anda. Dari hati untuk hati, kita gerak